Ya, geopolitik ASEAN ini penuh dengan sepak terjang mengalahkan geopolitik organisasi seperti Kesatuan Eropah umpamanya. Yang terkini adalah Thailand dikatakan menyalahkan Perdana Menteri Malaysia sebagai pengerusi ASEAN dalam hal berkait dengan panggilan telefon yang diusahakan oleh PMX dan juga Trump untuk menghentikan serangan, berbalas serangan di sempadan Kemboja dan Thailand. Dan Thailand mengatakan PMX perlu berterus terang dalam hal ini. Saya tak tahu mengapa ini berlaku, tapi hakikatnya adalah Thailand akan menghadapi pilihan raya umum tahun hadapan dan ini dikatakan peluang terbaik untuk menjadikan Malaysia sebagai kambing hitam. Kerana sebelum ini lagi juga dikatakan ketika KL Peace Accord, Thailand tak bersetuju dan mereka menyalahkan Malaysia sebagai pengurusi ASEAN pada ketika itu kerana mengheret Trump untuk campur aduk dan Trump sebagai Trump beliau menggunakan paksaan tarif supaya menerima KL Peace Accord itu dan kini menjadi lebih hebat kerana politik domestik Thailand. Dan Indonesia juga cuba menyalahkan Perdana Menteri dalam hal ART ini sama juga dengan Thailand kerana ART Indonesia Amerika Syarikat terpaksa bungkus tak jadi dalam hal ini. Tak tahu apa tindakan Trump akan naikkan 19% ke tarif lebih tinggi, tak tahu lagi. Tapi hakikatnya Indonesia tak puas hati. Malaysia dapat zero tarif kelapa sawit, Indonesia minta, Jakarta minta, tak dapat. Itu yang dikatakan. Mereka cuba mengalihkan pandangan nak menyalahkan Malaysia. Tapi hakikatnya pada April 2 yang lepas bila Trump mengumumkan tarif yang agak tinggi kepada negara ASEAN, pengerusi ASEAN nasihat, jangan bertelagah dengan Trump. Kita berunding dan semua 9 negara ASEAN bersetuju dengan saranan Perdana Menteri supaya kita berunding. Dan dalam hal ini juga kita dipersalahkan dalam perkara ini. Dan berbekalkan seminggu dua lagi pengerusi ASEAN, sesuatu yang dikatakan tidak molek berlaku kerana pengerusi berusaha melakukannya untuk kepentingan 9 negara ASEAN tapi ini sebenarnya dibalas oleh negara-negara ASEAN. Yang punca masalahnya kerana kekuatan politik domestik mereka agak lemah sebab tu mereka tidak dapat menahan, menongkah tegahan ataupun apa yang dilakukan oleh Trump supaya tanda tangani ART. Kalau tidak, naik tarif.